Sekarang kenapa pusat pemerintahan tersebut mesti Masjidil Aqsa? Kenapa pusat pemerintahan mesti Masjidil Aqsa? Kerana apa? Kerana Dajjal. Dia mengambil inisiatif yang cukup mudah, mengambil peluang dengan bahasa yang dianggap berperibahasa menangguk di air yang meranggut di air yang keruh. Sebab ramai rata-rata antara dua agama besar dunia. Islam pun tunggu turunnya Nabi Isa, Kristian pun tunggu turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan dia mengambil inisiatif dan dia mengambil peluang opportunities ini untuk menyamarkan diri sebagai sang juru selamat yang palsu. Sang juru selamat yang palsu, dia nak bertukar jadi penyelamat yang palsu, menggantikan Nabi Isa alaihi salam, sementara Nabi Isa masih belum lagi turun dengan sebenar-benarnya. Dia nak dakwa, dia nak klaim, dia nak paparkan diri dia depan kita semua bahawa dialah Al-Masih, dialah juru selamat, dialah sang penyelamat yang ditunggu-tunggu oleh penduduk bumi, dialah yang ditunggu-tunggu oleh penduduk dunia. Maka dengan itu dia terpaksa mengambil perkiraan yang cukup mudah, menempatkan diri dia di Baitul Maqdis. Kerana pusat pemerintahan Nabi Isa kelak adalah berpusat di Baitul Maqdis, bukan di sini. Apa dia? Hashim Yahya ni kawasan apa? Masjid nama Hashim Yahya. Kawasan apa? Geluguk ke apa? Kampung Dodoi. Tiba-tiba Dajjal ni dia nak mengaku dia Nabi Isa, yang sepatut Nabi Isa membina pusat penempatan dia di Baitul Maqdis. Dia tiba-tiba mai Kampung Dodoi, mai Masjid Hashim Yahya. Nak buat penempatan di sini. Dia nak tipu orang, dia tu Nabi Isa, buat tak kena tempat. Buat pusat pemerintahan bayar lepas, buat pusat pemerintahan Teluk Kumbak. Siapa nak percaya? Nabi Isa turun besok nak pergi Baitul Maqdis, bukan nak pergi Teluk Kumbak, bukan nak pergi bayar lepas. Dia pergi buat Teluk Kumbak, dia pergi buat bayar lepas, memang KO lah dia. Jadi dia perlukan pusat pemerintahan di situ, walaupun di situ dikelilingi oleh negara-negara umat Islam. Dan inilah rancangannya yang paling besar selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmania. Dia mula merancang pelan-pelan tentatif-tentatif dan draft tertentu untuk merampas bumi Palestin dan dinamakan sebagai Israel. Awal-awal lagi dia dah buat rancangan tersebut untuk memungkinkan dia membina sebuah kerajaan yang bersifat Yahudi berteraskan Zionis. Kenapa dia nak sangat bumi Palestin? Kerana di situ adanya Masjidil Aqsa. Di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan inilah khayalan dan inilah fantasi orang-orang Yahudi yang berhaluan kiri, berfahaman Zionis. Mereka mengatakan mereka merampas bumi Palestin hari ini dan mereka menamakannya sebagai Israel. Kerana mereka nak membina kembali Haikal Sulaiman di atas tapak Masjidil Aqsa. Kerana bagi mereka sejarah sebenar yang dipunyai oleh mereka, umat Islam hari ini telah merampas tapak asal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bagi mereka ialah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Asalnya duduk di tapak Masjidil Aqsa. Bila mari orang Islam, bila mari umat Islam, dia runtuhkan Haikal Sulaiman, kemudian bina Masjid Al-Aqsa. Jadi kami mari balik di sini nak runtuhkan Masjidil Aqsa, nak bina kembali Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Dia nak bercakap dari sudut fakta, dia nak bercakap dari sudut data sejarah. Baik, kita mengikut acuan mereka, kita ikut arus mereka. Kalau nak berfaktakan acuan sejarah, dia kata tempat tu asal milik Haikal Nabi Sulaiman. Baik, kita terima dari sudut sejarah, itu tempat asal kedudukan Haikal Sulaiman. Sekarang pertanyaan yang patut kita tanya, persoalan yang patut kita soal ialah, siapakah yang mula-mula membina Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat? Siapa yang mula-mula bina Masjidil Aqsa? Siapa? Dalam sejarah tak boleh dinafikan. Bahkan ini disebut asas pembinaan dalam Taurat, asas pembinaan dalam Injil sekalipun, yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi Allah, Rasul Allah yang namanya Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub lah yang mula-mula mendirikan asas-asas binaan Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub anak siapa? Nabi Yaqub ialah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri. Isteri yang pertama nama dia Sarah. Tetapi waktu tersebut Sarah mandul.
Lalu waktu peristiwa berlaku, sewaktu berhijrah ke Mesir, terjadi peristiwa yang tak perlu kita ceritakan di sini. Lalu Maharaja Mesir pada waktu tersebut menghadiahkan seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim. Itulah dia Hajar, yang kita orang Melayu sebut Siti Hajar, Siti Hajar. Melalui Hajar inilah dia dapat anak dia dinamakan Ismail dan ditempatkan di bumi Mekah. Kes peristiwa air Zam-Zam, Safa Marwah atau biak. Selang 14 tahun kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail menerusi isteri yang kedua Siti Hajar ni. 14 tahun Nabi Ismail dah lahir, barulah lahirnya Nabi Ishak daripada Siti Sarah. Walaupun isteri tua tu nama dia Sarah, tetapi yang mengandung dulu, yang melahirkan dulu Hajar, Nabi Ismail. 14 tahun kemudian baru lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak pun berkahwin dengan seorang perempuan, dapat 2 orang anak. Yang sulung nama dia Aisu, yang kedua nama dia Yakub. Yakub itulah Nabi Allah. Jadi Nabi Yakub masa hayat dia bina Masjidil Aqsa. Nabi Yakub pula ada 4 orang isteri. Kita dah sebut panjang tentang kisah keluarga Yakub untuk mengusulkan keluarnya salasilah Bani Israel. Isteri pertama dia Layah, isteri kedua dia Rahil, isteri ketiga dia Zalfah, isteri keempat dia Balha. Dia ada 12 orang anak. Isteri pertama Layah ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun. Isteri dia yang nombor 2 Rahil, Bunyamin dan Nabi Allah Rasul Allah Yusuf alaihissalam. Isteri yang nombor 3 Zalfah, anak dia Jad dengan Ashir. Isteri yang nombor 4 Balha, anak dia Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2, 12. Inilah 12 asal usul salasilah keturunan Bani Israel. Lepas Nabi Yusuf lama-lama baru keluar Nabi Daud. Lepas Nabi Daud lama-lama baru keluar Nabi Sulaiman. Jauhnya Nabi Yakub dengan Nabi Sulaiman. Tadi kamu dakwa Sulaiman punya haikal Sulaiman. Sekarang siapa mendahului siapa? Sejarah mendahului siapa? Haikal Sulaiman dulu ke Masjidil Aqsa dulu? Masjidil Aqsa dulu zaman Nabi Yakub. Sulaiman dah datang kemudian. Hakikat fantasi haikal Sulaiman memang benar-benar ada. Haikal Sulaiman memang benar-benar wujud, tetapi dia bukan haikal Sulaiman. Yang dimaksud haikal Sulaiman ialah tempat benda bangunan yang sama, iaitu Masjidil Aqsa yang diperbesarkan pada zaman Nabi Sulaiman. Tak ada haikal sebenarnya, tetapi tetap Masjidil Aqsa yang kecil zaman pembinaan tok dia Nabi Yakub tu dia perbesarkan. Masa itulah berlaku dia duk tunggu atas kursi, jin-jin duk buat tu. Lepas tu dia sampai mati akibat tongkat dia dimakan oleh anai-anai tu. Itulah haikal Sulaiman. Tak ada haikal Sulaiman pun. Haikal Sulaiman itulah Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan sampai hari ini, masjid ini dijaga sampai ke hari kiamat. Dan dia konon-kononnya duk gali lubang, duk gali terowong, nak menipu sejarah dunia, dan meruntuhkan Masjidil Aqsa yang sebenar, dan nak membangunkan fantasi khayalan haikal Sulaiman dia. Itu hakikat sejarah yang mereka tak boleh tipu. Dan hari ini kenapa dia nak sangat bumi Israel, nak sangat bumi Palestin? Kerana Masjidil Aqsa. Antara 3 masjid yang paling utama, satu saja yang dia boleh dapat. Mekah, Madinah, no way. Allah bagi pengecualian, hang tak boleh masuk, wahai Dajjal. Dan jadi untuk melengkapkan pendustaan, untuk melengkapkan penipuan dia, nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa pun nak pergi memerintah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini, walaupun mungkin buat pertama kali saya menjejakkan kaki di masjid ini adalah suatu perasaan yang amat-amat ceria, perasaan yang amat-amat gembira bila melihat wajah-wajah hadirin dan hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat sama-sama turut memeriahkan rumah Allah. Tidak kiralah kita di sini ataupun di mana-mana masjid, surau, madrasah dan musalla. Alhamdulillah. Jadi malam ini juga kita perbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini untuk kita ni sampai di masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita dua nikmat, iaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa. Sebab Allah bagi nikmat sihatnya tubuh kita, sebab Allah bagi nikmat lapangnya masa, kita boleh sama-sama berada di sini. Cuba bayangkan kalau Allah tarik balik salah satu nikmat tersebut, tak mungkin kita akan sama-sama berada di masjid pada malam ini. Mungkin malam ni tubuh kita sihat, mungkin malam ni kita tak sakit, tetapi Allah tak bagi kelapangan masa untuk berada di sini, tak ada kita di sini. Begitu jugalah sebaliknya, masa ada, kelapangan ada, tetapi tiba-tiba sakit urat pula dia, tiba-tiba sakit kepala pula dia, tiba-tiba kena gout pula dia, juga tak sampai di sini. Jadi dua perkara tersebut merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah. Sebenarnya malam ni tajuk apa? Tahu ke tak? Saya ingat saya dengan pengurusi je tahu masjid malam ni. Tahu tajuk malam ni. Tajuk malam ni yang ditaklifkan dan diamanahkan pada saya ialah bahaya kesesatan Syiah. Tahu ke tak? Tak tahu, atau mungkin ada yang dah tahu. Bahaya kesesatan Syiah. Pertama, kalau kita tengok perkataan bahaya, dengar perkataan bahaya memang amat menggerunkan, memang amat menakutkan. Lepas tu tambah pula bahaya tersebut dari sudut kesesatan. Lepas bahaya, dia sesat umum, tetapi ditaksiskan pula di hujung, dikhususkan dengan satu kelompok, satu kumpulan, satu firqah. Inilah yang dinamakan sebagai kelompok Syiah. Sekarang untuk secara literal, benarkah Syiah itu sememangnya bahaya? Dan benarkah Syiah itu sememangnya sesat? Sebenarnya di luar sana, di kalangan kita orang-orang awam, kadang-kadang kita terikut dengan suatu budaya, kadang-kadang kita terikut dengan satu trend. Bila kita duduk dalam satu kelompok dan tiba-tiba ada kelompok lain yang kita anggap selain daripada yang kita pegang,
selain daripada yang kita akidahi, selain daripada yang kita anuti. Tiba-tiba kelompok dan firqah tersebut kadang-kadang melakukan pelampauan-pelampauan dari sudut ibadah mungkin, pelampauan-pelampauan dari sudut akidah mungkin, pelampauan-pelampauan dari sudut kehidupan beragama mungkin. Maka dengan jalan ini mudah keluar daripada mulut-mulut kita, lidah-lidah kita, kumpulan ni bahaya, kumpulan ni sesat, kumpulan ni tak kena, kumpulan ni tak betul. Baik, sekarang untuk meliteralkan lagi, apa yang saya maksudkan ialah, kadang-kadang memang kita menyebut tentang bahaya Syiah, kadang-kadang kita menyebut tentang kesesatan Syiah. Tapi bila orang taskik balik kita dengan persoalan-persoalan dan keraguan, tang mana bahayanya Syiah? Setara mana kamu tahu apa itu Syiah? Apa dia kelompok-kelompok Syiah? Apa dia firqah-firqah Syiah? Tang mana yang dia jadi sesat? Apa jawapan kita? Kadang-kadang kita sendiri ternganga. Yang kita reti salah, yang kita reti tak kena, yang kita reti sesat, yang kita reti bahaya. Tapi bila diajukan balik persoalan-persoalan dalam bentuk tashkik tadi, kita sendiri pun tak mampu nak jawab. Sebab pemahaman kita tentang kesesatan tersebut terhad, walaupun sememangnya kita akui dia salah. Dan malam ini kita nak membuka satu tirai, kita nak buka satu tabir, agar setiap sesuatu yang kita nak pastikan dia itu salah, sesuatu yang kita nak pastikan dia itu tak betul dan tak kena, kita harus mendasari daripada akar, tunjang, base dan paksi dia lagi. Jadi bila kita berbicara tentang satu-satu benda, bila kita berbicara tentang satu-satu perkara, kita tidak akan menjadi keliru, kita tidak akan meraba-raba, kita tidak akan merangkap-rangkap, kita tidak akan lebih jauh tergagap-gagap untuk menjawab setiap persoalan. Sebagai contoh, pernah tajuk yang sama diamanahkan dan diberikan kepada saya. Tiba-tiba muncul salah seorang penganut Syiah. Lalu dia mengatakan, apa yang ustaz ceritakan semua tak kena, apa yang ustaz ceritakan semua tak betul, apa yang ustaz ceritakan semua tak tepat. Kumpulan Syiah yang kami pegang, kumpulan Syiah yang kami anuti tak buat semua yang ustaz sebut, tak buat semua yang ustaz cerita, tak buat semua yang ustaz kuliahkan. Baki lagi kita tanya dia balik. Persoalannya, penceritaan malam ini ditujukan kepada kelompok Syiah yang umum ataupun kepada kumpulan kamu. Kalau kamu rasa apa yang diceritakan dalam kuliah tadi tak ada kena mengena dengan kamu, buat apa nak panas telinga? Kalau kamu tak buat kesesatan-kesesatan tadi, buat apa nak marah kat saya? Kalau kamu tak buat kesalahan-kesalahan tadi, buat apa kamu nak panas hati? Kalau kamu rasa kamu dari kelompok Syiah yang baik, kita menceritakan sejarah secara berfakta, berdalil, bukti secara umum. Kalaulah hari ini sebagai kiasan dan tamsilan, kita nak menyucikan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nak mengagungkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menafikan kewujudan aliran-aliran sesat dalam Islam, itu salah. Adakah sebab kita nak bagi anggap kepada orang lain ahli sunnah paling betul, seolah-olah Qadariyah tak pernah wujud dalam sejarah? Nak cakap mazhab ahli sunnah betul, seolah-olah Jabariyah tak pernah wujud, Mujassimah tak pernah wujud, Musyabbihah tak pernah wujud, Mu'attalah tak pernah wujud, Mu'tazilah tak pernah wujud, Khawarij tak pernah wujud. Itu salah. Semata-mata nak menyucikan mazhab Ahlussunnah dengan nak menafikan fakta sejarah kewujudan kumpulan-kumpulan yang sesat dan seleweng, itu mengarut. Kalaulah orang kata cerita tentang Qadariyah dan salahnya, dah kita tak Qadariyah, nak panas buat apa? Kalau orang cerita tentang sesat Mu'tazilah, dah kita tak Mu'tazilah, panas buat apa? Tapi
Tapi buktinya tetap ada kewujudan benda tersebut. Dah kita rasa ahli sunnah lah kita. Begitulah tamsilan bagi jawapan tadi. Kalau kamu rasa tak buat kesesatan, gulu-gulu dan pelampauan tadi, alhamdulillah. Tapi ini fakta apa yang berlaku dalam sejarah sebenar kelompok yang dinamakan sebagai Syiah. Sekarang malam ini, faham ke tak sebelum malam ini tu? Saya nak maksudkan tadi, jelas Jadi sebenar bila kita nak membicarakan tentang Syiah, kalau kita buka kamus antara yang masyhur dan lazim dalam dunia karya Islam, karangan Ibnu Manzur yang bernama Lisanul Arab. Dalam tu bila kita cari kalimah Syiah atau Syiah bermaksud dalam bahasa Melayu pengikut atau pembela seseorang. Syiah maksud dia pengikut ataupun pembela seseorang. Ini dari sudut etimologi. Bahasa tinggi ustaz, dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah terminologi, Syiah bermaksud ialah satu kelompok, satu kumpulan, satu firqah yang menganggap bahawa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih mempunyai keistimewaan, lebih mempunyai kelebihan berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, dan mereka menganggap jawatan pemerintahan yang kita namakan sebagai khalifah lebih layak dan lebih berhak dijawati oleh Sayyidina Ali berbanding dengan 3 khalifah yang lebih awal daripada beliau. Faham? Maksudnya satu kelompok yang menganggap Sayyidina Ali ni ada kelebihan, ada keistimewaan lebih jauh berbanding dengan sahabat Nabi yang lain. Dan mereka juga menganggap bahawa jawatan khalifah itu lebih berhak disandang dan dijawat oleh Sayyidina Ali berbanding dengan 3 sahabatnya sebelum ini. Ini secara ringkas. Tapi bila kita rujuk kepada Al-Quran, kita akan temui sekurang-kurangnya 4 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimah ataupun perkataan Syiah. 2 kali dalam surah Al-Qasas ayat 15, sekali dalam surah As-Saffat ayat 83, dan terakhir sekali dalam surah Maryam ayat 69. Jadi 2 kali dalam surah Al-Qasas ayat 15, penceritaan tentang Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa berada di kota Luzo. Kalau kita pergi Mesir, ada satu daerah, di situ ada satu kota nama Luxor. Luxor seingat saya, ada jenama barangan elektrik dulu dah. Peti ais, peti sejuk, nama Luxor. Ejaan sama, maksud saya. Di situ dia melihat 2 orang lelaki yang saling cuba berbunuhan di antara satu dengan yang lain. Satu lelaki mewakili bangsa bapa angkat dia. Siapa bapa angkat Nabi Musa? Fir'aun, bangsa Kipti. Dan satu lagi lelaki mewakili bangsa dia sendiri, Bani Israel. Mewakili Bani dia sendiri di sini Allah guna kalimah syi'atihi. Dan sekali lagi penceritaan berada di hujung ayat, Allah guna syi'atihi 2 kali dalam surah Al-Qasas. Tapi cerita ni cerita tentang Nabi Musa. Ada kena mengena tak dengan Syiah sekarang? Ada kena mengena tak? Tak ada. Ayat yang kedua, surah As-Saffat 83, cerita tentang Nabi Ibrahim dan golongan-golongan serta kumpulan dia. Nabi Ibrahim dan kumpulan dia dulu ada kena mengena tak dengan Syiah sekarang? Lagilah tak ada. Sedangkan Nabi Musa tu lebih terkemudian daripada Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir Maryam 69. Ni cerita tentang kelompok ahli neraka yang dianggap sebagai durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kelompok yang akan Allah masukkan ke dalam api neraka, kumpulan-kumpulan penderhaka. Sekali lagi Allah guna kalimah Syiah.
Adakah mereka berani nak klaim, nak dakwa ini adalah kelompok mereka, sedangkan ayat ini didekatkan dengan suatu benda yang paling ditakuti oleh semua orang, api neraka. Lagi dia tak berani. Sebenarnya keempat ayat ini langsung tak ada kena-mengena dengan Syiah sekarang. Cuma mereka mendakwa untuk mewujudkan bahawa kalimah dan perkataan ini wujud yang dilabelkan dan digunakan kepada kelompok dan firqah mereka sekarang. Walhal yang jelas dan pasti penceritaan dalam keempat ayat tadi langsung tidak ada kena-mengena dengan kumpulan mereka. Baik, sekarang kita tengok asal-muasal. Asal munculnya kelompok Syiah ini bukan dalam masalah akidah. Asal mula kelompok Syiah wujud bukan masalah hukum, hakam, perundangan dan fiqh, tetapi sebab masalah siasah, sebab masalah politik. Bila kita lihat pada zaman kekhalifahan 4 yang terakhir, zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, telah terjadi perang saudara dengan sahabat Nabi juga, sahabat Rasulullah juga, yang diwakili dan diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah yang dinamakan perang Siffin. Peperangan ni sebenarnya hampir dimenangi oleh kelompok Ali. Tiba-tiba Quran diangkat, bendera putih diangkat di pihak Muawiyah agar diletakkan senjata dan diberhentikan peperangan ini sebagai satu hela. Lalu peperangan diberhentikan. Maka dihantarlah secara ringkas pengkisahan ini duta kedua-dua belah pihak. Yang mewakili pihak Ali ialah sahabat yang sudah berumur, yang dianggap dalam sejarah sebagai seorang yang lurus, iaitu Abu Musa Asy'ari. Manakala yang diwakili oleh Muawiyah seorang muda, otak yang ligat, cekap berpidato, pandai bermain kata, Amru bin Al-As. Akhirnya berlakulah majlis tahkim. Akibat helah yang licik, akhirnya dimenangi oleh kelompok Muawiyah. Dan bila ini berlaku, keluarlah kelompok yang pertama sebenarnya daripada kelompok Islam yang tak menyetujui majlis tahkim dan peperangan pada awal tadi diberhentikan. Inilah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij amat membenci Muawiyah, amat membenci Sayyidina Ali dan kumpulannya selepas mereka keluar. Jadi yang masih bertahan dengan Ali, yang masih kuat dengan Ali, di kemudian hari mereka menamakan diri mereka kelompok Syiah. Sebab clue Rasulullah dah bagi. Satu perkara yang disebutkan oleh Rasulullah tentang Sayyidina Ali akan berbicara dan berhadapan dengan kamu 3 kelompok mengenai diri kamu. 3 kelompok. Yang pertama, yang di masa akan datang akan ada satu kelompok yang terlampau mengagungkan dan menyucikan kamu. Agak-agak yang terlampau mengagungkan dan menyucikan Ali. Kelompok mana? Kelompok mana? Syiah. Dan akan ada satu kelompok yang teramat-amat membenci dan memusuhi kamu. Hak keluar pertama tadi, Khawarij. Dan akan ada satu kelompok yang di tengah-tengah antara 2 kelompok tadi, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tak terlalu kita kata tak berlebihan dan tidak menafikan kelebihan-kelebihan yang dipunyai dan dimiliki oleh khalifah keempat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selepas itulah banyaknya keluar pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ganjil daripada kelompok ini, terutama dalam hal-hal yang melibatkan akidah, kemudian perkara-perkara pelik dan gulu dalam masalah hukum perundangan fiqh, dan seterusnya. Akhirnya memang hakikat kita akui, dia punya tagline, dia punya slogan pembawaan dia ialah cintakan ahlul bait. Tetapi lama kelamaan ada ideologi, ada ejen-ejen, ada parasit-parasit yang sudah memasuki. Dan inilah yang merosakkan kumpulan firqah ini sebenarnya.
pengasas yang pertama dikatakan untuk mewujudkan kumpulan ini dalam sejarah. Ini diakui oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah, ulama-ulama besar Syiah sendiri pun, iaitu seorang tokoh, figure, personality yang dinamakan Abdullah bin Sabah ke Abdullah bin Ubay. Dua orang Abdullah ni tak berapa nak betul ya. Abdullah bin Ubay munafik hak lawan Nabi di kota Madinah tu. Ni Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah bukan orang Mekah. Abdullah bin Sabah bukan orang Madinah, dia berasal daripada Yaman. Dia datang ke Mekah, dia datang ke Madinah, ada agenda dia yang tersendiri. Kita faham asal kelompok ini, dia akan start sejarah dia bermula daripada pegangan Majusi mereka. Mereka mempunyai dendam kesumat yang amat dalam kepada kelompok-kelompok Islam selepas kejatuhan kerajaan Parsi mereka pada perang Qadisiyah pada zaman Umar. Sebab tu hari ini mereka merayakan hari kematian Umar, kerana sebab Umarlah kerajaan Parsi mereka jatuh, dan mereka mengagung-agungkan pembunuh kepada Umar, iaitu siapa? Siapa yang bunuh Umar? Tak dengar Ustaz, siapa bunuh Umar Ustaz? Abu Lu'ah. Yang bunuh Saidina Ali, Abdul Rahman ibnu Muljam. Abdul Rahman ibnu Muljam bunuh Saidina Ali. Abu Lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar. Akibat tewas di medan Qadisiyah dulu. Sampai hari ini dendam mereka masih lagi membara terhadap umat-umat Islam sebenarnya, dan berselindung di sebalik topeng-topeng yang berwajahkan Syiah. Nak tahu hulu Abdullah bin Sabah pernah diceritakan dalam sebuah kitab bahawa riwayat ini adalah sahih dan pasti di kalangan sahabat. Tiba-tiba pada suatu hari dia bertemu dengan Saidina Ali di sebatang jalan. Siapa yang bertemu dengan Ali? Abdullah ibnu Sabah. Bila bertemu dengan Ali, dia kata apa?